Ya. Jadi inikah makhluk yang dipanggil Felton? Aku ingat mereka semua kuat. Rupanya kau lemah sekali. Apa yang kau nak dengan aku, ha? Aku nak menjadikan kau bahan eksperimenku bersama orang-orang yang lain. Ha? Apa maksud kau? Aku tak boleh bergerak. So korang, ala-ala tu kan aku nak tunjuk korang dengan hasil-hasil yang baru aku buatkan. So dari membuang masa, mari kita lebih membuangnya. So lepas off record, kau diam. Sebelah sini adalah rumah subline. As you can guys can see, ada rumah yellow. Di sini adalah gerbang untuk kita orang punya kawasan, wilayah kita orang. Okey, lepas tu kat sini untuk kita orang kumpulkan kayu-kayu. Kalau untuk bahan-bahan macam aku kan, korang tahulah aku ni kan spruce builder kan, sebab tu aku nak pakai untuk ni kan. So aku perlukan banyak spruce. Itu dia. Aduh, anjing. Execution. Yellow. Yellow, aku tengah rekod ni yo. Lepas tu korang boleh tengok aku punya jalan. Aku memang buatkan untuk diorang, untuk kampung aku ni. Sebab aku sayang dengan aku punya anggota-anggota. Kita orang kan kawanan kan? Kan Yellow? Kan Yellow? Betul. Yeah. Wah, Yellow! Ini untuk sarang binatang kita orang, as you guys can see. Okay, di arah sana pula Tidur lagi dia orang. Jangan tidur. untuk kebun-kebun kita orang. Tidur kan bagus. Dan kat sebelah sini adalah Mana aku? kilang-kilang kita orang untuk subline atau yellow buat. Ada lagi pun. Alah, Fer. So jadi korang, hari ni aku akan buat rumah Happy Guys atau Hatim sebab video sebelum ni dan aku tak pernah rekod, iaitu sebenarnya anjing pula. Happy Guys Hatim yang sebelum ni mati dan ini kubur dia. Arwahnya baik orangnya. Di Ni bukan orang pun. sebab So, dia. No, yellow let. Yellow, kenapa kamu disconnect yellow? sebab dia dibunuh oleh seorang pihak. Oh, mungkin aku ambilnya. Dalam ni rasa tak muat tu. Aku buat kat luar je lah. Muat. Sekejap, kat sini maksimum blok berapa ni? 1, 2. I'm back. Okay. Oh my god, he's back. Aku baca si apa tu, si Comrade kata I'm back, aku teringat lagu Lagu apa? When he's back. Astrid Cloud tu tempat expand untuk Safwan tau. buat pelancar roket ke apa ke. Bagus. Pelancar roket ke kat CCTV ke. Kat Safwan. Oh my god. Nak down dia ke pelancar roket. Kau? Ya. Aku rasa yang sesaranya Kage dengan Jello. Ya aku lupa aku bohong. Tahu sekarang ni pas apa ada skeleton dekat aku punya bumbung tu? Aku rasa dah boleh bunuh ni tau. Aku rasa dah boleh bunuh ayam kat belakang rumah aku ni. Bunuh. Ya, sembelih mereka. Perbantaian kaum aku. Apa sih? Aku ke bantai Phantom juga, so tak ada masalah. No, ini keturunan lah. revenge. Semua pancung kepala. Oh my god. Wow, Iman, kau nak buat apa tu? Kau nak buat tempat sembahan ke apa ni? Ya, aku nak ubah. Kan? Oh no. Ni okey kan aku kalau macam ni okey. Tapi aku tinggikan sikit lah. Boleh lah tu. Cuma macam boleh je. Ya, aku nak adjust ni. Aku dah tak lagi sangat building ni je. Jangan Iman. Macam ni juga letak tanah. Lepas tu jadilah. Kau buat sendiri kau. Aku tak nak kena tumbuk dengan Nufail. Tak ada, aku buat tak tahu je. Ni macam mana kau punya penduduk ni korupsi nak. Kau bawa korupsi ni. Tak, aku salah tembak. Kau ambil tembak kau. Kau tahu tak? Panah tu kan betul-betul kat ngam-ngam kaki aku tau. Panah tu betul-betul kat kaki aku tau. Aku tengah syok sangat berenang tau.
Aku tengah syok sangat berenang dekat kolam tau. Lepas tu ada panah melayuk terbang kat aku. Aku tengah syok tak berenang. Bunuh kau. No, kaget ada orang cuba bunuh kau ni. Oh no. Kau tak hati sikit. Aku hampir dia Aku assassinate. takut. Perhati Iman je. Perhati dia. Tak teruk pun. Pastikan Iman tak buat apa-apa. Aku dengan sebaiknya aku tengah duduk dekat kolam, tengah makan kentang goreng, nikmati dia Kentang goreng. tengah terseksa. Side quest. Side quest. Kita testing sikit ni. Wah, Iman dah mulai buat progress lah dekat base kita. Wow. Finally. Aku bangga dengan Iman. Itu macam pelik je. Itu macam pujian sambil menghina tau. Dia tak tahu Aku dia tak kena tahu. ni lah. Aku kena Dia balas dendam lah. Aku bagi je. Aku sempat lagi. Kau kena buat mahkamah. Tengok rakyat kau. eh, aku dia assassinate. Fal tolong. Oh my god. Ada pembunuhan. Aku pun tak tahu. Aku rasa Aku rasa aku kena buat mahkamah weh. tak ada. Aku rasa kan Iman akan jadi main villain lah. Betul? Kalau sikit. Oh, dia masuk main villain art dia. Oh no. Main villain. Dia tembak macam tu je. Tapi kan aku Cantik je. Tapi kan aku rasa kan nanti yang akan berdendam nanti Hatim tau. Sebab kau bayangkanlah. Sebab hati-hati ni je. Sebab first Aku kena dibuli tau dekat Iman ni. Iman. Kau dah selalu bully Ah. Hatim. Kau dah selalu bully Hatim. Lepas tu engkau dah bunuh Happy Guest Hatim. Mana dia tak ada dendam dengan kau tu? Aku bunuh.